Dalam Islam, bolehkah percaya kata-kata ni Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada puan yang bertanya. Soalannya adalah orang selalu guna slogan ni, aku mulut je jahat, tapi hati aku baik. Jadi bila kita cerita dalam mukaddimah kita mula tadi tentang adab dan ilmu, sebahagian kita bila sampai kepada kita satu ilmu, kita tahu kita buat benda salah tapi kita suka cari alasan. Macam mana nak cover alasan ni? Apa nak cover? So kita akan sebut benda-benda yang macam tu. So kalau kita lihat hadis Nabi SAW, banyak yang berbicara tentang lisan. Antara lain Nabi kata definisi seorang Muslim adalah apabila orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan perbuatannya. Dan hadis lain Nabi kata, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya bercakap yang baik atau dia diam. Dan ada lagi satu hadis daripada riwayat Imam Tirmizi yang menarik. Kalau kita tengok, setiap pagi bila kita bangun, Nabi SAW kata, semua anggota kita ni akan bercakap kepada lidah, kepada lisan. Ittaqullahu fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami ni. Kerana kalau engkau lurus, kami semua akan lurus. Kalau engkau bengkok, kami semua akan bengkok. Maksudnya apa? Yang keluar di lidah sebenarnya adalah pantulan, cermin tadi Ustazah katakan. Cerminan apa yang ada di hati. Sebab tu kita tak boleh nak gunakan alasan-alasan yang sebahagian para pengkaji tentang tazkiyatun nafs sebut. Orang yang lisannya jahat, kemudian dia kata hati dia baik, dia buat dua kesalahan. Pertama, lisan dia jahat. Salah yang kedua tu, dia menipu diri dia sendiri tentang apa yang ada di dalam. So apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan sebenarnya terjemahan daripada apa yang kita percaya. Apa yang kita, sebab tu bila Ustazah sebut stereotyping tadi tu, kebanyakan waktu bila kita tengah stres, bila orang provoke, kita akan terkeluar stereotype tu. Kita akan keluar label-label tertentu. Tomahan-tomahan tertentu. Kemudian kita akan kata, saya tarik balik, saya minta maaf, saya sebenarnya tak. Itu sebenarnya lantunan daripada apa yang ada di bawah ni, di dasar ni. Sebab tu jahiliyah, apa yang Nabi ajar dalam konteks para sahabat, tinggalkan sifat perkauman, tinggalkan label-label antara kabilah, anak perempuan hitam dan sebagainya. Bila Nabi tegur, Nabi kata apa? Pada kamu ada karat jahiliyah. Bila ada sahabat Nabi yang panggil Bilal, ya ibnus Sauda, wahai anak perempuan hitam. Sebab waktu tengah tension sikit mungkin terkeluar. So Nabi kata apa? Nabi tak kata hati dia baik, dia cakap je macam tu. Tak, Nabi kata pada kamu ada karat jahiliyah. Dan dalam situasi lain, walaupun perkataan itu masih perkataan yang baik sebab ada berlaku konflik antara Muhajirin dan Ansar, para sahabat Nabi mula memanggil, ya Muhajirin, ya Ansar. Panggilan yang Allah bagi nama tu. Tapi Nabi kata ini niatnya apa? Niatnya nak mencetuskan perpecahan. Nabi kata, nah tinggalkan. Ucapan ini, perkataan tadi tak ada perkataan mencarut pun. Tapi Nabi tahu apa maksud di sebalik panggilan ini. Nabi kata ini panggilan yang jijik. Sebab dia melantunkan sifat jahiliyah yang masih tersisa tu. Sebab tu kita tak boleh kata hati saya baik tapi saya macam ni. Kalau hati baik kita kena terjemahkan dengan lidah dan perbuatan yang baik. Moga Allah SWT bantu kerana ujian paling besar dan Nabi pun sebut salah satu perkara yang menyebabkan paling ramai masuk neraka adalah ni lidah ni.